Hujan malam itu turun perlahan menitik di atas bumbung sing rumah kayu. Di ujung kampung, angin membawa bau tanah basah dari kebun sawit di belakang rumah. Suasana sunyi, hanya bunyi cengkerik dan titisan hujan yang menemani malam. Di rumah itu tinggal seorang lelaki bernama Faizal. Sejak ibunya meninggal 2 tahun lalu, Faizal memilih untuk tinggal sendirian di rumah pusaka keluarga. Rumah itu agak jauh dari rumah jiran. Jika malam tiba, kawasan itu menjadi sangat sunyi. Malam itu, sekitar jam 11.00 malam, Faizal baru sahaja pulang dari kerja ketika dia membuka pagar untuk menolak motosikal. Masuk ke halaman rumah, dia terlihat sesuatu terselit. Di celah besi pagar, satu sampul surat putih. Faizal berhenti. Dia mengambilnya. Sampul itu aneh. Tiada setem, tiada job pejabat pos, tiada alamat pengirim. Hanya satu tulisan tangan di depan sampul. Untuk Faizal, tulisan itu nampak tua dan sedikit sengit, seolah-olah ditulis dengan tangan yang menggigil. Faizal memandang sekeliling. Tiada sesiapa. Rumah jiran paling dekat pun hampir 200 meter dari situ. Siapa pula hantar surat macam ni? Dia membawa surat itu masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, dia membuka sampul tersebut. Di dalamnya hanya ada sekeping kertas lama yang agak kekuningan. Pada kertas itu tertulis satu ayat. Jangan buka pintu malam ini. Kalau ada yang ketuk, jangan jawab. Faizal menghela nafas panjang. Entah siapa buat benda mengarut macam ni. Dia mencampakkan kertas itu ke atas meja dan membuka televisyen. Hujan di luar semakin lebat. Jam di dinding menunjukkan 11.57 malam. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ada seseorang mengetuk pintu depan. Faizal memandang ke arah pintu. Ketukan itu perlahan, tetapi jelas. Tok, tok, tok. Bulu tengkuk. Faizal meremang sedikit. Dia teringat semula surat tadi. Perlahan dia mengambil kertas itu. Tulisan itu masih sama. Kalau ada yang ketuk, jangan jawab. Faizal cuba